bersih sekarang ini tidak relevan. Mereka ini tidak relevan dalam menjadi semak dan imbang kepada kerajaan. Tapi kenyataan ini dibuat oleh Ambiga dan semua orang pun tahu bahawa Ambiga ini adalah pengerusi kepada bersih, satu gerakan yang kononnya bersih untuk nak membersihkan negara daripada corruption, untuk nak membersihkan sistem demokrasi negara, untuk nak membersihkan rasuah-rasuah di kalangan ahli-ahli politik dalam negara, untuk nak membersihkan sistem pilihan raya dalam negara. Akhirnya bersih ini pun tak bersih. Nak beritahu apa yang bersih buat sekarang ini apabila rakyat sedang menderita, apabila kos sara hidup yang berada sekarang ini di tahap yang kritikal, apabila sekarang ini Perdana Menteri adalah Menteri Keuangan, apa bersih buat? Apa bersih bersuara? Apabila sekarang ini ada lantikan di kalangan menteri-menteri kabinet yang terpalit dengan kes-kes rasuah yang masih aktif di mahkamah, apa bersih buat? Sebab itu saya bagi tahu bersih sekarang ini tidak relevan. Mereka ini tidak relevan dalam menjadi semak dan imbang kepada kerajaan. Sebab itu saya nak bagi tahu lebih baik duduk diam-diam saja kepada bersih ini, yang hampa ini dulu nak memperjuangkan tentang bersih untuk membawa satu reform dalam negara. Sekarang ini apa pun tak ada.